Jual emas, langsaikan hutang kereta hampir RM40,000. Hutang kereta berjaya dilangsaikan 3 tahun lebih awal, hasil konsisten menabung emas sejak tahun 2015. Ini kisah Tuan Bashir. Telah bertahun-tahun membayar pinjaman kereta isteri beliau hampir RM1,000 sebulan. Akhirnya mereka kini bebas daripada hutang tersebut. Menurut beliau, ini bukan kerana mendapat duit bonus, tetapi hasil tabungan emas yang beliau dan isteri lakukan secara konsisten sejak 2015. Ketika mereka mula menyimpan emas pada tahun itu, harganya hanya sekitar RM145 per gram. Hari ini, harga emas telah mencecah melebihi RM600 per gram. Peningkatan lebih daripada RM500 per gram atau kira-kira 246% dalam masa 10 tahun. Dulu, RM1,000 digunakan untuk bayar hutang. Sekarang, RM1,000 yang sama boleh dijadikan simpanan setiap bulan. Matlamat mereka kini ialah bebas hutang sepenuhnya sebelum usia 45 tahun. Jom kita bina kebebasan kewangan bersama Public Gold. Jika tuan-puan mahu mulakan simpanan emas di Public Gold, tuan-puan boleh rujuk pin video saya di profil 5 langkah daftar akaun Public Gold. Saya akan bimbing tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.